rendang di tepi pipi, buah berbuah lebat sekali. Membaca mengasah minda di hati, menjadi insan berilmu tinggi. Kebaikan membaca adalah dapat memberi kita ilmu pengetahuan yang tinggi seperti dalam bidang subjek sejarah, geografi, bahasa Melayu dan teknologi. Kelebihan membaca dapat meningkatkan kosakata bahasa kita. Hai, nama awak siapa dan awak dari sekolah mana? Nama saya Nur Aira dari Sekolah Saint Josh Kelima. Pada pendapat awak, adakah membaca itu penting? Kenapa? Pada pendapat saya, membaca itu penting, especially bila kita adalah seorang pelajar. Pelajar perlukan membaca untuk menambah ilmu baharu yang kita tak dapat di sekolah. Wah, pintar. Apa kesan baik awak perolehi bila awak membaca? Kesan baik yang saya perolehi apabila saya membaca adalah saya lebih mudah faham apa yang cikgu ajar dan saya mudah dapat tangkap apa yang cikgu ajar. Terima kasih kerana sudi menghabiskan masa awak dengan kami. Kesimpulannya, kita sebagai seorang pelajar perlulah mengamalkan membaca kerana membaca adalah jambatan ilmu.